Assalamualaikum. So, saya nak bercakap tentang nasihat. Saya rasa ramai juga yang buat benda ni sebenarnya. Apa tu? Kita bagi nasihat yang tidak diminta pada orang lain. Walaupun kita tahu benda tu salah, ada baiknya dalam kehidupan sebenarnya kita mind our own business. Kita tak perlu bagi nasihat dekat orang. Contoh, dia membazir duit untuk apa pun. Melainkan benda tu sangat-sangat berbahaya kepada di different story lah. Tapi kalaulah benda tu tidak berbahaya, and katalah benda tu hanyalah berbeza preference, and sekalipun ada kemungkinan benda tu leads kepada worst outcome, contohnya bankrupt, sebenarnya orang tak suka kita bagi nasihat yang tidak diminta. Kalau sekalipun kita nak bagi nasihat yang tidak diminta, kita perlu sangat berhati-hati. Saya fikir kita patut refrain diri kita daripada bagi nasihat dekat orang. Bukan maksudnya kita don't care atau tak sayang apa semua, tapi benda tu memang psychologically tidak baik juga. And dia orang tak akan dengar pun, sebab dia orang dah buat dah sesuatu benda tu, dia orang dah commit dah, dia orang dah ada something in the back of their mind to commit and do that thing. So kalau kita bagi nasihat yang tidak diminta tadi, dia orang tak akan dengar pun. Dengar macam benda ni sangat selfish. Tapi the truth is, this is how life works. Sama ada kita suka ataupun tidak, kita rasa macam teruknya nasihat kamu ni, apa pun yang mereka buat, that's not our problem. Kita hanya bagi dan patut bagi nasihat pada orang yang meminta nasihat saja. Orang yang tidak minta nasihat, kita tak payah bagi. Biar je. Bukan kita tak membiarkan seseorang tu dalam kegagalan. Bukan. Ada waktu dia orang perlu belajar sedikit and revert, come back balik untuk minta kita advice. Maybe too late. Tapi that's how life works. Kita kena ingat satu benda lah, bukan kita nak selfish, tapi kita tak boleh nak kawal semua orang. Dan kita tidak ada masa untuk buang masa kita dekat semua orang. Kita hanya mampu kontrol diri kita. So kalau ada orang yang nak minta nasihat daripada kita, okay, kita bagi dari perspektif yang paling jujur dalam hidup kita. Tapi kalau dia orang tak minta, tak kisahlah dia tu adalah kawan paling baik dengan kita sekalipun, abaikan saja. Kalaulah pun kita nak bagi nasihat yang tidak diminta, pastikan nasihat tu nasihat yang sangat-sangat penting lah, yang sangat-sangat berbahaya misalnya. Itu saja. Nantikan next video. Bye-bye.